Powerbank kena rampas masa check-in di airline. Banyak rule and regulation yang dikenakan oleh airline. Bos Turnhub telah kemas kini 3 powerbank yang dekat depan ni. Yang sesuai untuk korang guna di Air Asia, Malaysia Airlines, Batik Air. Yang biasa korang travel di Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura dan lain-lain. Start dengan powerbank yang comel, 20,000 mAh. Powerbank yang harga bawah RM30. 3 kabel termasuk Android, Type-C dan iPhone. Output 20W fast charging tapi tidak boleh digunakan di airline. Kenapa dia tidak boleh digunakan? Sebab dia tidak tulis watt hours. So kita ada buat calculation sedikit yang menunjukkan bahawa dia mencecah 100 watt hours. Powerbank kedua adalah Sunesi 10,000 mAh yang harga bawah RM120. Mempunyai 2 kabel termasuk Type-C dan juga IP. Dia juga mempunyai 3 USB output, 2 Type-C input, 1 micro USB board input dan juga 1 lighting input. Yang ini tidak boleh dibawa ke dalam airline sebab mempunyai 100,000 mAh yang dibenarkan mempunyai sebanyak 20,000 mAh sahaja. Tetapi korang jangan risaulah. Powerbank ni korang boleh saja bawa pergi ke camping di lokal ataupun pergi cuti-cuti Malaysia. Powerbank yang terakhir iaitu Yaobao Q22 mempunyai 20,000 mAh. Powerbank ini harga mempunyai serendah RM120 sahaja. Dia punya kabel pun adalah Type-C sahaja tau. Powerbank ini mempunyai 20,000 mAh. Okay, so dia lepas airline punya limit. Airline punya limit 100 watt hour ke bawah tau guys. So powerbank ni dia hanya 74 watt hour saja. So sesuai lah kalau korang nak bawa pergi airline tau. Kesimpulannya, kalau korang nak bawa pergi airline, korang bolehlah grab yang ini, iaitu Yaobao Q22. Kalau korang yang cari yang bukan yang naik airline ataupun yang untuk ke camping tempatan, korang boleh saja grab yang besar ini tau. Sunesi. Kalau bajet korang yang bawah RM30, korang boleh ambil yang comel ini tau. So korang boleh dapat 3 ni dekat beg kuning dekat bawah. And jangan lupa follow channel Bos Turnhub untuk info yang selanjutnya.